Assalamualaikum saudara. Jadi hari ni kita nak pergi ke salah satu kebun hidroponik yang ada dekat Reson. Ni dia kebun Pak Kais. Ni kebun Pak Kais ni Pak Ya betul. Kita diajak Pak Kais tengok langsung ke dalam ni Pak Kais ni. Kita panen. Yuk, Kak Ola nak ikut? Yuk ikut sekali. Kita tengok ini apa je ni Pak Kais ni? Apa benda je ada dalam ni Pak Kais? Dalam ni ada 4 macam. Apa je tu? Sayur, sawi keriting, Sawi keriting mana? Ni. Ni kita tengok dia panen. Tadi ada 4 macam. Ni apa ni? Ni nama dia sawi Pak Coy. Ni Pak Coy. Ni sawi keriting. Sawi keriting. Tu yang anu tu? Sana tu? Ini selada. Ini selada. Ni bunga kol ni. Ni ada ke bunga kol apa dia? Ni pun ada ni. Seledri. Seledri tu. Sikit tapi daun sop. Pandai Kak Ola. Jadilah Kak Ola, kita orang nak beli. Kita nak lanjut buat konten pula. Nak apa? Nak bertanam pula. Dia bertanam, kita bertanam ke? Sekarang ni begitulah kehidupan. Nak banyak-banyak bertanam. Ni kebun dia. Kebun hidroponik dekat Reson. Jadi kalau nak beli boleh datang. Boleh datang ke sini Pak Kais? boleh. Nak belajar boleh Pak Kais? Boleh. Yuk Kak Ola, kita lanjut lagi Kak Ola.